Oh, kesan dia banyak, tapi yang tersurat yang besar sekali sekarang ialah kemungkinan harga barang akan naik, terutama sekali harga barang yang dibuat dengan tenaga minyak petroleum ataupun gas. Itu akan sudah melambung tinggi dan akan terus melambung, dan sudah pasti kerajaan Malaysia ini tidak dapat tanggung melalui subsidi selama-lamanya. Jadi soalnya bila kerajaan akan pindahkan beban harga ini kepada rakyat Malaysia. Selain daripada itu, kita juga harus sedar bahawa dengan perang di antara Iran dengan Israel terutama sekali, kita dapati bahawa ada kemungkinan besar bahawa perang ini akan berterusan, tidak akan tamat dengan sekelip mata seperti diharapkan oleh Netanyahu dengan Trump, ya. Dan itu akan menyebabkan perang ini berlanjutan, dan ada kemungkinan perang ini akan sampai ke tempat-tempat yang lain. Dan kalau misalnya di Malaysia, kalau kita belanja lebih banyak untuk terus mensubsidikan harga minyak atau gas, itu sudah tentu mesti ditanggung. Siapa akan tanggung? Kerajaan akan tanggung. Bagaimana kerajaan nak membiayai subsidinya? Dengan cara yang dengan cukai terpaksa meningkat. Kalau tidak cukai meningkat, perbelanjaan kerajaan untuk projek-projek yang lain ataupun peruntukan yang lain semua akan terpaksa dibatalkan. Jadi misalnya perbelanjaan untuk kesihatan, perbelanjaan untuk persekolahan, perbelanjaan untuk subsidi untuk mereka yang hidup susah dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa ini mungkin beri kesan yang cukup besar yang berlanjutan. Tetapi satu faktor lain yang kurang diambil kira tetapi saya rasa amat penting ditekankan ialah dalam jangka panjang kemungkinan besar ekonomi dunia akan tumbuh dengan kurang pesat, ya, lebih perlahan, dan akibatnya kita dapati bahawa pertumbuhan ekonomi yang diharapkan tidak akan jadi, dan itu sudah tentu akan menyebabkan ramai orang yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, pendapatan mereka akan turun, belanja mereka akan terus meningkat akibat daripada inflasi dan sebagainya. Ini akan berlaku bukan hanya di Malaysia tetapi rata-rata di dunia. Sudah tentu ini berbeza mengikut keadaan tempatan masing-masing, tetapi kesannya cukup besar. Jadi saya rasa kita harus sedar bahawa sekarang, terutama sekali dalam setahun kebelakangan ini, kita dapati bahawa ada banyak tekanan ke arah perang. Kalau bukan perang di Iran dengan Iran, perang di tempat yang lain, misalnya sudah ada perang yang berlanjutan di Sudan dan negeri-negeri yang lain. Kita dapati bahawa dalam tahun yang sudah, ya, tahun 2025, kita dapati bahawa Amerika Syarikat telah bom 10 negeri lain, negeri asing. Dan sekarang kita dapati bahawa perang itu dan mereka itu walaupun dibom dan tidak balas pada waktu itu, mungkin akan mengambil kesempatan sekarang untuk balas. Jadi kita dapati bahawa kecenderungan ke arah perang ini adalah kecenderungan yang makin kuat, dan kita dapati bahawa tidak ada negarawan lagi yang sanggup minta supaya kita tidak terus berperang. Itu yang sedih sekali dalam keadaan sekarang.